مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam sebintas tercinta. Pada hari ini, saya akan sampaikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk Mencari Malam yang Lebih Baik Daripada 1000 Bulan. Kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya tidak terbatas dengan penciptaan alam dan segala isinya. Malah, hamba-Nya dikurniakan pula dengan satu malam yang amat istimewa, iaitu Lailatul Qadar atau malam yang amat bernilai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr ayat ketiga yang membawa maksud malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan keredaan dan pahala yang banyak dan berganda, maka malam ini amat ditunggu-tunggu. Satu malam beribadat sama pahala dan ganjarannya seperti beribadat selama 1000 bulan. Dengan kata lain, sesiapa yang dapat beribadat pada malam tersebut seolah-olah telah beribadat selama 83 tahun 4 bulan. Betapa besar dan hebatnya nikmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bagi mereka yang tahu menghargainya, ia adalah hadiah yang tidak ternilai. Satu kurniaan daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Persoalannya, bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Itulah persoalan yang sering menjadi tanda tanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salim daripada bapanya, katanya, seorang lelaki bermimpi melihat malam Al-Qadr, iaitu pada malam ke-27 Ramadan. Sabda Rasulullah SAW yang membawa maksud, aku bermimpi seperti mimpimu, iaitu pada 10 malam yang akhir. Kerana itu, carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Muslim. Sesetengah ulama berpendapat malam Lailatul Qadar yang istimewa ini mempunyai beberapa tanda atau alamat yang membezakannya dengan malam-malam yang lain. Antaranya yang pertama, keadaan malam yang terang dengan langit yang bersih, tenang lagi sunyi. Tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk. Seolah-olah bulan sedang memancarkan cahayanya. Yang kedua, air laut yang masin bertukar menjadi tawar. Yang ketiga, pokok seolah bersujud ke bumi dan kemudian akan tegak kembali seperti asalnya. Dan yang keempat, matahari akan terbit pada keesokan paginya dengan sinaran yang lemah. Ia terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya, pada hari-hari yang lain, syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Demikianlah sebahagian kecil tanda Lailatul Qadar. Apa yang lebih penting ialah mengisi malam 10 yang terakhir dengan mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memperbanyakkan amal ibadat seperti solat, sunat, zikir, munajat, doa dan membaca Al-Quran lebih daripada malam-malam Ramadan yang lain, kerana saat itu ibadah digandakan dan doa pula dikabulkan. Tiada lagi malam yang lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Hanya kepada Allah kita mohon kekuatan dan hanya kepada Allah kita berserah. Sekian tazkirah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi, bertandang di hati dengan wajah yang indah, tanda bermula pesta ibadah. Detik yang dinanti buat pecinta ilahi, siangnya setulus siang, malamnya dihias sekudus kiam.